Kau ingat lagi tak video yang aku baru post? Dia iaitu video yang aku baru post. Aku nak buat 28 konten. Salah. Aku kira-kira 4 darab 31. Rupanya banyak lah. 124 video. Mana tu? Tapi bila aku pernah buat lagi kan, aku pernah lah buat 28 konten untuk esok. Mati. Kan? Salah pun. Okay. Lepas tu, belum pernah lagi lah aku buat konten sebanyak itu. Aku pernah buat 28, cuma itu cuti sekolah. Cuti sekolah yang seminggu bulan 19 tu aku tak buat video lagi kan. So, macam mana tu? Macam tu lah. Tapi jalan neraka ni tak ada lah, banyak sangat. Dalam 4, jalan surga lagi. Jalan neraka tu maksimum 6. Itu jalan neraka jahanam. Kalau neraka biasa 5. Kalau 10 bukan neraka jahanam. Neraka jahanam. Mana ni? Macam tu. Ini mana aku faham. Kau tengok ni. Ya. Macam mana weh? Bahagian ni mana? Aku nak tahu. Cakap bagi dia mana? Macam mana nak buat? Macam ni. Oh. Apa ni? Okay. Tapi yang hari ni aku tak pasang sound. Sebab apa? Aku dah boleh bercakap. Memang selalu aku malas bercakap. Selalunya aku malas bercakap. Teknologi. Hah? Ini bahagian mana? Mata aku tak pernah lalu je. Tak pernah lalu. Apa kita pergi lupa kita pergi. Aku boleh makan. Kita kalau jumpa je jalan neraka kita belah. Betul ni. Kalau kita jumpa je jalan neraka kita belah. Apa nak lama-lama je kat jalan neraka tu. Macam mana jalan neraka tu boleh buat dulu. Okay. Like dan lagi 20 subscriber untuk cecahkan 150 subscriber. Kita rasa dah malas bercakap tu. Aku rasa dah apa yang aku malas bercakap. Betul, aku dah malas bercakap ni. Aku tak tahulah bahagian mana aku nak pasang sound. Tapi aku edit macam biasa je. Kalau korang tak dengar, aku akan tulis lah dekat title ya. Dekat dalam video ni. Sekejap. Hujung sekali ya. Bagian yang hujung sekali. Okey. Aku baru buat ni, nanti aku cakap pukul apa aku nak buat. Tapi kalau aku terlupa, aku beritahu je langsung. Aku buat konten 3
Sekejap. 3 13 tu 4 pula. Jalan surga tak apa. Selagi nama surga ada dekat jalan neraka ni, selagi tu kita selamat. Ya. Kita ni janganlah putus asa ya. Janganlah give up dikatakannya. Mesti kau pilih aku tak pasal kan. Macam aku cakap tadi, aku dah boleh bercakap. Selalunya aku malas bercakap. Selalunya aku pasang laptop kat depan tu. Lepas tu aku dengar lah YouTuber main apa. Depan aku YouTuber Malaysia. Lepas tu aku pasang tu pasal aku pasang sound. Lagi orang tak dengar. Jangan. Kita kena sabar ya. Lama sekali urusan kita kena. Apa kawan? Sabar. Sekejap. Game ni aku dah tak marah sangat. Sebab apa, aku pun pernah mengalaminya. Cik. Okey. Belah sini. Okey. Kau curi pandangan. Okey, boleh. Kita dah berjaya ya. Walaupun nyawa berkurang, asalkan kita apa kawan-kawan hidup. Daripada tak hidup. Okey, macam gini. Kalau ada jalan ni, kita namakan jalan neraka. Ni bawah tadi tu yang macam neraka belok kan. Itu jalan neraka sorry. Itu neraka. Ini jalan neraka. 1, 2, 3 4, 5. 5 jalan kan bermakna neraka. Lebih daripada 5 neraka jahanam. Okey. Tapi aku tak pernah jumpa lagi yang neraka tu 10. Benda ni nak tumpang ke? Ya Allah. Masih tak ambil belon tadi. Kena ambil belon rupanya. Wah, tahu. Okey, kat sini. Ya Allah, ni macam mana pula ni neraka tu? Jap. Macam aku kena. Ke sini, ke sana, ke sini, ke sini, ke sana. Jap, aku masih tak faham benda ni. So, nampak. Tapi kat dia lah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ma'ana. Neraka, jahanam ditambah neraka. Okey, ambil untuk kita namakan jalan-jalan neraka jahanam. Baiklah. Okay. Kita pilih yang hujung lagi pula tak? Yang hujung. Hujung mana? Teknologi. Ini ke mega. Oh ya Allah. Okey, tak apa. Okey, tak apa, jalan sangat mudah. Tapi tak kelihatannya seperti jalan neraka. Neraka jahanam. Tak. Okey, masuk. Okey. Sekejap. Aku nak tengok dulu minit. Nanti main kan? 15. Tak apa. Oh, nak ke tangga lagi tu. Ui! Dah tu? Apa tu? Dah tu? Nak buat apa? Ke ni?
Tak ada nak suruh aku buat apa ni. Jangan main. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kejap dah nak. Orang tengah game dah. Dia banyak yang laju tu tau. So tu lah aku. Halo? Habis dah? Cepatnya. Macam dah habis. Dah habis ke? Ya, dah habis. Senang betul no. Thank you. Oh, it's good man. Tapi senang lah. Mana ada apa dah kan tak. Tak kalau kita kerja di sini pun. Apa ada? Mana ada apa-apa pun. Mati aja banyak. Okay. So sekarang ni kita nak try dekat. Kejap. Kita masuk belah sini. Mari tepon ni biar berani. Okay. Kita sabar dulu tak kena apa-apa. Okay, salah aku tu tak. So nanti aku akan edit tak pakai sound. Dan aku letaklah apa-apa. Jangan lupa subscribe dan share je dah. Walaupun aku dah cakap dekat yang mula-mula tadi tu, tapi aku nak letak juga. Dan aku akan letak jedak jeduk. Dia macam warna-warni lah dekat setiap tempat lah. Lepas tu aku akan cakap dekat situ. Aku akan cakap dekat 3 minit 23. Dekat 3 minit lah. 3 minit tepat aku akan cakap makin susah pula game ni. Lepas tu 4 minit aku akan letak juga. Macam mana nak ni? Aku akan letak juga. Okey, jom sabung. Mantap. Tak tahu lah. Tak tahu aku letak mana dia. Aku ni edit mengarut. Tapi tak adalah mengarut sangat. Mengarut yang sangat-sangat tu. Okey, sekejap. Aku baru makan nasi. Cak. Okey, dah sengit dah. Game orang buat game ni ke tak pandai ke? Tak boleh kontrol ke? Agaknya dia peningkuk agaknya. Ya, dia katakannya. 13 minit. Ya. Mati aku ingat checkpoint. Tak, aku makin lama makin tak jumpa game checkpoint. Sebab apa semua aku dah main dekat YouTube channel aku yang pertama. Dah tak jumpa lah. So kalau korang tahu game apa yang ada checkpoint dan easy, macam game super easy tu, itu memang ada checkpoint, tapi aku dah main dah. Yang ini aku belum main. Yang ini yang aku bawa upload video semalam tu, memang semalam. Itu yang lain punya. Korang jangan silap faham tak. Itu yang lain punya. Itu yang warna kuning-kuningan ni. Ini mana ada warna kuning. Okey lah korang. Sampai sini video kita. Kalau ada tekan sebahasa atau tersilap berkonten, aku minta maaf. Bye bye.